Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, masih ramai yang terkeliru dikatakan berjuang dah berserah. Berjuang tak berserah. Dan apa yang kita umumkan itu adalah kesetujuan untuk bermulakan rundingan genjatan senjata. Bukan untuk genjatan senjata, rundingan. Dia baru nak berundingkan balik atas fasa-fasa rundingan genjatan senjata. Tetapi dalam masa yang sama, yuran harus tahu, berjuang tak serah masih pegang sekeras-kerasnya apa permintaan oleh para pejuang pada masa dulu. Sekarang ni pun benda yang sama. Saya akan kongsikan apa yang permintaan oleh berjuang. Apa yuran tu boleh screenshot, boleh bagi terjemah. Berjuang tidak berserah guys. Berjuang masih dan memegang lagi lah permintaannya daripada dulu, yang ada kehadiran buat mereka dalam kerajaan baru. Lepas tu tidak berserah segala senjata kepada Israel ataupun pada Donald Trump ke siapa ke. Dia kata permintaannya adalah berserah senjata tetapi pada kerajaan Palestin sendiri. Jadi selah mana kerajaan ataupun berjuang berserah? Tak ada serahnya.